Segmen yang pertama. Jom kita mulakan dengan isu yang paling panas tentang autonomi dan juga hak-hak rakyat Sabah melalui Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA 1963 ataupun MA 63. Untuk kita faham kenapa isu ni nampak macam begitu kritikal je, kita kena undur sedikit ke belakang lah. Kita melihat MA 63 ni bukan satu bentuk dokumen sejarah, tapi ia merupakan satu sijil lahir Persekutuan Malaysia. Kerana apa? Ketika sebelum 1963, iaitu sebelum tandatangani pada 16 September 1963, Malaysia ataupun lebih dikenali pada ketika itu sebagai Tanah Melayu. Selepas ditandatangani bersama dengan Sabah Sarawak, maka terbentuklah Persekutuan Malaysia. So fikirkan ia macam mana satu kontrak antara satu rangka kongsi lah. Perjanjian ini merupakan satu rangka kongsi. Sebenarnya kalau kita fikirkan lagi dalam sedikit, sebenarnya kalau tidak bergabung antara Sabah dan Sarawak bersama dengan Persekutuan ataupun bersama dengan Persekutuan Melayu, Sabah dan Sarawak ni adalah merupakan sebuah negara. Ia bukanlah sebuah negeri. Maka selepas bergabungnya Sabah dan Sarawak bersama dengan Persekutuan Tanah Melayu kemudian menjadi Malaysia, maka sepatutnya layanan kepada Sabah dan Sarawak adalah lebih kepada layanan terhadap sebuah negara jugalah. Itulah yang sepatutnya berlaku. Itulah yang diperjuangkan oleh Sabah. Sepatutnya mereka itu mendapat layanan yang lebih daripada negeri-negeri yang ada di dalam Semenanjung. So, Persekutuan Tanah Melayu yang ada pada ketika itu yang menandatangani adalah Tanah Melayu itu sendiri, Borneo Utara yang kini dipanggil Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Cuma dalam kontrak tu ada satu jaminan khas untuk rakyat Sabah dan juga Sarawak supaya kepentingan mereka tidak terhakis selepas bergabung membentuk Malaysia. Itu yang dikatakan tadi. Sepatutnya layanan yang diberikan kepada Sabah dan Sarawak daripada Semenanjung Tanah Melayu itu adalah yang lebih istimewa berbanding dengan negeri-negeri yang ada di dalam Semenanjung itu sendiri. Salah satu jaminan yang paling penting yang kini menjadi satu perdebatan di peringkat pusat adalah yang terkandung dalam perkara 112C dan juga 112D. Ya, Perlembagaan Persekutuan. Ia menyatakan Sabah berhak mendapat grant khas daripada kerajaan persekutuan. Ataupun yang lebih spesifiknya lagi, Sabah berhak dapat pulangan 2/5 ataupun 40% daripada hasil bersih yang dikutip dari kerajaan persekutuan di negeri Sabah. Ini bukan satu hadiah. Ini bukan macam satu bentuk bantuan. Ini dia perlu dinyatakan melalui pulangan 40% itu. Sekiranya pulangan 40% itu adalah yang rendah daripada hasil kutipan, so kita harus pulangkan dan menyebutkannya dalam keadaan yang rendah lah. Walaupun sepatutnya pulangan itu kita kata, saya telah berikan dalam kadar 17 juta ataupun 17 bilion contohnya. Sebenarnya apa yang lebih memuaskan hati rakyat Sabah